Saya tegaskan, ya, kawan-kawan India pun ada. Saya tidak setuju dengan percambahan kuil-kuil tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Mesti ikut peraturan. Sama seperti masjid atau surau atau gereja. Tetapi jangan timbul permusuhan. Jangan langgar peraturan. Dan orang-orang Melayu yang nak bangkitkan isu ini, ikut peraturan dan hukum. Kalau dah kita langgar, hasilnya kebencian, masalah tak selesai. Sebab itu saya terpaksa keluarkan arahan tegas semalam, hentikan. Malah ada orang tegur, dah lama dah kita biar ni berlalu hutan. Semua nak jadi hero sekarang. Pergi kepada di kampung di surau, jadi hero kepada agama. Dan setengah orang pergi kawasan kuil, jadi hero ekstrim orang Hindu.